Dia boleh bunuh kau, dia boleh bunuh mak kau, dia boleh bunuh anak-anak kau. Kenapa kau respon benda ni seolah-olah benda ni tak ada apa? Betul. Kan? So kita nak bagi tahu kepada masyarakat, kita nak diorang ni ambil serius, ambil berat. Kau tahu tak hari ni berapa banyak dah penagih dadah jenis syabu ni dah bunuh orang-orang dalam rumah dia sendiri. Sungai Penchala, mak bapak kena bunuh, babe. Dia keluar, mak bapak dia jamin dia keluar, balik-balik tak dan berapa lama kena bunuh, babe, mak bapak dia dalam rumah. So ini serius tau. Macam Jamal Abdillah siap. Jamal Abdillah tu. Ada macam-macam. Ada je berkritik. Siapa tak nak kritik lebih? Nak buat macam mana? Itulah netizen kan? Netizen masyarakat memang macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya di dalam Yazid Podcast. Okey, hari ni aku bersama dengan Abang Rainbow. Okey, Abang Rainbow, aku kali ni dah kali kedua kita jumpa, betul tak? Betul lah, kali kedua lah. Aku biasa tengok video kau dekat dalam TikTok. Kadang-kadang ada yang post dekat dalam YouTube kan, pasal Rainbow. Kadang-kadang dia mengamuk. Kau mengamuk pasal agensi anti dadah ni kan. Sebenarnya apa cerita bang? Cuba kau ceritakan sikit. Mungkin ada ramai yang tak puas hati juga dengan kau ni bang. Betul lah. So korang boleh ni. Aku pun tak tahu pula, sampai kat kau juga video-video aku Okey, dia macam ni. Aku sebenarnya bukanlah tak suka dengan agensi kerajaan kan. Agensi kerajaan ni contohnya untuk pemulihan dadah ni kan. Dia memang perlu ada dalam masyarakat kita. Kalau dia tak ada, memang penagih dadah ni tak ada tempat perlindungan. Tak ada siapa nak tolong dia kan. Jadi cuma bila aku nampak benda tu dia ada sikit dia punya kelonggaran ataupun terlepas pandang. Contohnya seperti selepas dirawat, penagih dadah ni keluar daripada pusat pemulihan, lepas tu terkontang-kanting. So aku nak bagi tahu kau macam ni untuk rawatan dan pemulihan dadah, negara kita belanjakan dalam satu tempoh ratusan juta, tapi penagih dadah terus menagih. So siapa yang dapat benefit daripada penagih dadah ni tadi, masalah dadah ni tadi? Siapa yang dapat benefit? Penagih terus menagih, duit habis kan. Betul. Jadi yang dapat benefit ni orang-orang yang tak isap dadah, orang-orang atasan lah. Mungkin boleh dikatakan agensi yang mana ni lah, dia orang yang makan lah. Sebab dia orang yang dapat untuk gaji, allowance dan dia orang yang dapat. Betul tak? Betul. So dia orang dapat pencen. Tapi penagih dadah masih lagi penagih. Daripada hari pertama dia masuk kerja sampailah dia pencen, penagih dadah tu tetap menagih. Betul kan. Jadi aku bising disebabkan kita ada bajet yang besar, tapi kenapa penagih dadah tak boleh berhenti isap dadah kan? Sebab kerja-kerja yang diorang buat tu di awal ni dah okey dah cantik, rehab yang bagus, bersih daripada dadah kan, staff diorang yang berkaliber kan, mempunyai semangat, muda-muda. Tapi kerja separuh jalan. Separuh jalan tu maksud aku kat mana? Selepas penagih dadah tu buat rawatan dalam pusat pemulihan selama 13 bulan, 14 bulan, lepas tu dia akan keluar tau. Betul. Bila dia keluar tu tak ada siapa yang pun yang menyokong dia, tak ada siapa pun support dia, tak ada siapa, dia hanya keluar daripada pintu pusat besar tu dan kau pandai-pandailah bawa diri. So adalah satu, kita tengok dia guides kan, dia guides dengan PS selama 2 tahun ataupun 3 tahun. PS sebulan datang sekali. So aku jadi bingung kat kepala otak aku, apa yang kau expect sebulan sekali ni penagih dadah ni akan kekal dengan recovery dia? Tadi dia balik dalam keadaan seorang bekas penagih dadah. Okey, bekas penagih dadah ni kita pun tahulah kerosakan yang dia buat dalam masyarakat ni memang besar. Dalam family, dengan penduduk kampung, taman kan, memang besar. So siapa yang nak berkawan dengan dia, babe? Siapa bantu untuk dia bermasyarakat? Tak ada orang. Tak ada orang. Dia duduk dekat kampung, dia duduk kat penempatan dia, siapa yang akan panggil dia untuk lepak minum? Mari sini minum. Tok Imam ke? Tak mungkin. Yang akan panggil dia penagih dadah juga. So kerosakan yang dia buat dalam family dia
kan dalam masyarakat. Jadi apabila dia keluar, tak ada siapa pun membantu dia untuk kembali bermasyarakat. Dan yang paling teruk sekali, nak kerja pun tak boleh babe, sebab ada rekod lampau. So kalau kita tak boleh kerja, kan, apa yang kita boleh buat dalam kehidupan kita? Okay, aku bagi kau satu contoh brother. Okay. Budak yang duduk kat universiti, dia belajar bisnes. Dia duduk kat universiti sampai dia tamat. Dia ada degree lah. Kau rasa-rasa dia keluar tu dia boleh survive ke? Dia tak boleh juga. So siapa akan tolong dia? Parents dia lah. Nak ambil kereta, bagi duit belanja dulu. Betul. Kan? Parents akan tolong duduk kat rumah parents, kan, rumah kakak ke rumah abang ke untuk dia mula kerja. So budak yang tak isap dada, yang ada sijil besar daripada universiti pun perlukan bantuan untuk mula dengan hidup baru dia. Macam mana kau tahu yang diorang tak bantu anak-anak diorang ni? Untuk si penagih dada. Untuk si penagih dada ni. Kadang-kadang diorang ni, diorang dah hantar dekat tempat macam-macam tau. Contoh macam kau cakap tadi, mungkin dia dah masuk pusat, kan? Lepas pusat dia sambung pula pergi masuk ke pemilihan akhlak pula. Nak anak tu belajar agama pula. Macam contoh pondok ke, ataupun tempat-tempat yang orang kata boleh buatkan diorang ni berubah. Tapi hakikatnya masih lagi kita tak tahu dekat pondok tu pula mungkin ada dadah-dadah yang kita tak tahu kan. Jadi kau rasa wajar ke kau cakap yang diorang ni tak usaha untuk membantu si penagih ni? Okey, kalau kita tengok daripada experience, kita tengok kes yang banyak apabila seorang penagih dada ni keluar daripada pusat pembelian, dia akan balik kepada dia punya parents, kampung halaman dia, tempat tinggal dia, kan? Jadi dekat situ kita tengok apa kerosakan yang biasa penagih dada lakukan dalam rumah. Kebanyakannya memang high punya kerosakan lah. Mental parents pun boleh jadi gila lah. Duit barang kemas, lepas tu bertumbuk, bergaduh, violent dengan mak bapak, kan. So bila dia keluar, mak bapak ni tadi terima, tapi kepercayaan tu tak ada. Dia nak tolong semampu mana yang dia boleh tolong. So bila dia nak tolong kau mulakan kehidupan, dia bagi duit, kan, dalam pemikiran dia mesti isak dada balik ni, Kang. Dia nak bagi motor ni, Kang, kau pergi buat menyamun, merompak bagai, kan. So diorang tak berani, babe, sebab dia trauma dengan dia punya pengalaman yang sebelum ni. Betul. Tapi ada juga yang memberikan pertolongan. Tak semua kan? Tak semua. Tapi yang berikan pertolongan ni, bapak dia bagi dia sebiji motor pergi kerja. Bila dia pergi kerja, dia ada motor panjang lah langkah dia, kan. Nak pergi kerja, dia nak kena mungkin dalam 5 km lah pergi tempat kerja. Port ada 3 kat situ dia nak kena lalu. Rumah tokan, rumah member yang biasa dia payung. So pemikiran si penagih dada ni akan terganggu. Lalu keluar, alamak, dia ni biasa payung aku dah trigger. Jalan depan sikit, dia ni mesti ada barang. Dia ni biasa tolak, kan, mesti ada barangnya. Jalan depan sikit, pot tempat berlonggok pula. So dia nak kena lalu kawasan tu, kan, berapa kali. Dan akhirnya biasanya dia akan relapse, dia akan hisap balik. So parents ni tadi akan percaya dia lagi ke? Susah parent nak percaya. So kat situ yang aku selalu bising, kenapa kau tangkap si penagih dada, lepas tu dalam kau lepaskan dia tanpa sokongan, tanpa bantuan, dan kawasan persekitaran tu tak selamat untuk si penagih dada ni. So apa yang kau expect? Jadi minta maaf mencelah, kan. Jadi kalau macam kau cakap tadi, kawasan tak selamat. Jadi macam mana diorang nak rasa yang diorang ni selamat, dan apa yang sepatutnya diorang buat untuk anak diorang ni pasti tak pergi ke pot-pot yang kau cakap tadi, bang. Sebab benda ni mentality tu juga tau. Baru keluar pusat, lepas tu lalu pot, kan, pot 1, pot 2, pot 3, kan. Alamak, macam nak singgah je, kan. So apa yang sebenarnya kau nak sampaikan dekat diorang supaya diorang tak terus macam tu? Sekurang-kurangnya kita nak bersihkan kawasan tu dengan dada memang agak sukar. Tapi Malaysia tak buat. Betul. Bagi aku Malaysia tak buat. Tangkapan-tangkapan yang ada tu sekadar tangkap untuk penuhkan KPI diorang je lah. Dan itu untuk akulah. So sepatutnya yang kita kena buat, kita kena wujudkan satu tempat yang selamat untuk si penagih dada ni. Contoh, dia rasa nak isap, dekat siapa dia nak rujuk? Dia nak pergi kat Pak Imam.
Belum betul. melangkahkan orang nak tengok dia kan. Kasut kau jangan hebat kau datang sini. So dia nak pergi kat bapak dia. Ya, aku rasa macam nak isap dada. Kau tak habis-habis kau isap dada, keluar masuk penjara, keluar masuk pusat pun lagi dah ada rasa nak isap dada. Tak serik-serik kau. Dia nak mengadu kat siapa, babe? Dia tak ada tempat. Dalam persekitaran dia tak ada tempat untuk dia pergi bawa dia punya feeling. Permasalahannya dia tak ada benda tu. So yang kita kena buat adalah support group. Di daerah-daerah penempatan dalam Malaysia ni perlu ada support group yang nak mendengar permasalahan si penagih ni. Sebelum dia hisap dada, dia ada tempat untuk dia pergi. So sekarang ni tak ada. Dia nak pergi mengadu kat siapa dia tak tahu. Dan akhirnya bila dia berada dalam keadaan bermasalah, kan, daripada emosi dia ke, tekanan-tekanan di sekeliling ke, kena buang kerja pasal ada rekod, kan? Yalah, betul. So akhirnya dia buat decision sendiri je. Pergi hisap balik lah. Hisap balik. So dia nak riliskan benda tu, dia pergi kedai kopi, jumpa orang kampung. Duduk tak dalam 5 minit, babe. Tinggal dia dengan air kopi tu je. Yang lain semua dah cabut lari. Siapa nak layan si penagih dada ni? Walaupun masa tu dia dah recovery 1-2 tahun mungkin, kan? Tapi orang trauma apa yang dia dah buat ni sebelum ni. Jadi benda tu yang kita nak kena duduk kat sebelah dia sebagai penolong, sebagai penyokong untuk dia kekalkan dia punya recovery. Dan benda ni tak ada, babe. Sebab tu aku cakap agensi ni, dan dia hanya mau kepada untuk cari duit. Cari duit lebih untuk diri dia lah. Kan? Sebab tu kalau kau tengok dia realitinya, siapa yang dapat kemewahan dengan permasalahan darah ni? Okan pun kena tangkap, babe. Jalan gantung. Kan, si penagih darah ni sengsara lah, dapat penyakit dan sebagainya lah, duduk jail semua, kan? So yang mewah dalam kehidupan ni orang yang tak isap darah. Dia rawat penagih darah, tapi dia tak isap darah. Penagih darah tak berubah, tetap juga isap darah. Yang menangkap pun boleh tahan juga. Yes. Dan akhirnya penagih darah ni degil. Penagih darah ni tak nak berubah. So korang salahkan ke penagih darah 100%. Tak wajar, babe. Tak wajar. Kalau Malaysia tak ada darah, diorang nak isap apa si penagih darah ni? Diorang tak boleh isap darah. Betul. Itu dia punya kunci. Malaysia kalau tak ada darah, penagih darah tak boleh isap darah. Tapi masalah dalam negara kita ni banyak dadah. Babe, aku cakap engkau aku sampai hari ni kalau aku nak isap dadah tak ada masalah. Betul lah. Tak ada duit pun aku boleh isap dadah. Aku tahu kat mana nak cari dadah. Tapi bila nak berhenti tu yang susah. Kan? Nak berhenti tu susah. Siapa yang nak bagikan aku keyakinan yang duduk dalam pusat pemulihan aku boleh ada recovery? Siapa yang nak jadi pendorong aku? Susah, babe, nak dapat orang yang macam tu. Bila pergi ke agensi kan kita dibayangi dengan hukuman. Berhenti isap dadah, masuk dalam agensi. Bila keluar ada PS 3 tahun, 2 tahun. Kalau PS kita tak solid kan, 3 duduk penjara pula, 3 tahun 3 rotan. So itu satu part. Lepas tu yang kena tangkap, dia first case kan, kena tangkap, urine positif, tak ada barang, pergi mahkamah tentukan dia untuk PS 2 tahun. So dalam PS dia tu, dia pergi sign setiap bulan kat ADK tu kan. So dia gagal dengan dia punya recovery. Rawatan dia tu dia gagal. So dia tak dihantar ke pusat pemulihan, dia dihantar ke penjara selama 3 tahun. Selama 3 tahun 3 rotan. Itu maksimum dia punya hukuman sebab dia langgar syarat. Jadi persoalan ke aku, bagaimana si penagih dadah ni tadi, pesakit ni kan, tak boleh buat rawatan dekat luar, dia perlu buat rawatan di dalam tempat yang selamat. Kenapa tak bagi dia tempat yang selamat? Kenapa dia hantar ke penjara? Lepas tu kena gotan pula 3 kali. Pesakit kau gotan lagi. Jadi sakit. Tak layaklah panggil penagih dadah dan pesakit. So Malaysia tak boleh bersetuju lah dengan WHO, sebab WHO panggil penagih dadah pesakit. So itu yang aku nampak kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam kita punya masyarakat. Jadi apa yang aku ada tengok kau punya video, bang. Ada cerita pasal Recom untuk Recom. Aku pun tak tahu apa sebenarnya Recom ni yang kau bawa untuk si penagih dadah ni semua lah. Kan, supaya dia orang nampak yang Recom ni boleh membantu dia orang. Boleh kau ceritakan sikit tak? Aku buat Recom ni disebabkan aku nampak satu kelompongan daripada agensi kan yang terlibat dalam Malaysia ni, yang mana
selepas rawatan berlaku di dalam tempat pengurungan, tempat pengasingan ni, mereka tak buat. Jadi si penagih dadah tadi tokotan kanting lah, keluar dengan telur 2 biji, tak ada duit, tak ada transport, tak ada kerja, kena survive. Isap dadah balik, besok kena 3 tahun 3 gotan. Jadi aku ambil kesempatan benda ni dengan rakan-rakan aku, kan, kita bermain dalam media sosial di TikTok dan Facebook, untuk kita highlightkan kepada mereka yang mana support group ni ada. Support group ni ada. So kita orang bermain dengan secara online. Okey. Kita tarik yang mana-mana keluar pusat, kan? Yang mana keluar pusat, dia ada tempat. Dia ada tempat untuk dia pergi. So macam kita orang lah. Macam kita orang buat Recom ni untuk si penagih dadah. Dan kita nak bagi tahu kepada masyarakat, pada mak bapak terutamanya, yang mana permasalahan dadah ni sangat kronik yang kau perlu respon. Kau tak boleh nak tak boleh nak buat benda tu sambil lewa. Penyakit ketagihan ni kronik dan berulang-ulang. Impact dia pergi kepada pembunuhan tu. So aku ada satu kes, bila aku berbual dengan isteri dia, okey, alah bang, dia tak nak berhenti lah bang, lantak dia lah. Aku jadi jam aku lah. Kan, sebab ini adalah masalah yang kronik. Dia boleh bunuh kau, dia boleh bunuh mak kau, dia boleh bunuh anak-anak kau. Kenapa kau respon benda ni seolah-olah benda ni tak ada apa? Betul. Kan? So kita nak bagi tahu kepada masyarakat, kita nak diorang ni ambil serius, ambil berat. Kau tahu tak hari ni berapa banyak dah penagih dadah jenis syabu ni dah bunuh orang-orang dalam rumah dia sendiri. Sungai Penjala, mak bapak kena bunuh, babe. Dia keluar, mak bapak dia jamin dia keluar, balik-balik tak dan berapa lama kena bunuh, babe, mak bapak dia dalam rumah. So ini serius tau. Jadi aku tengok pada masyarakat kita kat luar sana lah kan, dia orang ambil benda ni macam satu perkara yang tak serius. Dia seolah-olah isap dadah ni macam main nombor ekor. Dia ambil benda tu, nombor ekor tu pun dah serius, dan itu pun dia tak pandang serius kan. Jadi masalah dadah ni kita nak bagi tahu dia, kau kena datang. Kalau kau tak tahu nak buat keputusan, nak buat decision, kau datanglah jumpa kita orang. Recom ni ada, Recom boleh bantu. Jadi macam mana nak datang cari Recom ni? Recom ni senang je kalau nak cari. Kan? Maksudnya mungkin ada penonton-penonton kita yang tak tahu kan. So kau boleh ceritakan sikit lah kat mana nak pergi Recom. Mungkin ada mak bapak yang dah hantar dah pun anak dia, lepas tu balik masih sama, masih giat lah. Senang cerita, giat berkecimpung lagi dengan dia punya geng-geng kan. Jadi apa peranan Recom ni kepada masyarakat? Okey, Recom ni kalau kau nak cari senang je kat PPIM dia. Oh, PPIM lah. So nak buat aduan pasal kau nak dapatkan decision macam mana kau nak buat anak kau ni berhenti isap dadah. Apa yang kau perlu buat? So kita akan advise sama ada dia perlu pergi pusat rawatan yang macam mana, kan, mengikut kemampuan daripada segi kewangan, ataupun kita akan suggestkan kepada kerajaan punya pusat seperti AADK, kan, sebab AADK punya pusat pun bagus, babe. Bagus. Dia punya program pun best. Kan? Tapi kelompongan itu aku suka ambil kesempatan untuk diorang, aku saja je provoke dia supaya dia ada improvement. Okay? Jadi kita Recom ni sebenarnya kau nak kena faham ni, penagih dadah ni semua orang ada keinginan nak berubah. Semua penagih dadah ada keinginan, tetapi kesungguhan tu tak ada. Dia nak berhenti tapi dia tak bersungguh. So peranan kita dalam Recom, kan, selain kita bagi advice kepada mak bapak untuk buat decision, kan, lagi satu, kita nak jentik hati si penagih dadah tu supaya dia dapat kesungguhan. So kita ada role model, brother-brother yang dah berhenti pada tahun 90 lebih, sampailah yang newcomers, itu adalah role model Recom, kan, yang kita ada untuk kita highlightkan kepada si newcomers. Jadi kesungguhan tu nak datang macam mana? Kita kena bantu untuk dia buka minda. Kita nampakkan siapa itu penagih dadah, apa itu penagihan, apa kerosakan yang kau dah buat, bagaimana feeling mak engkau, bapa engkau, kerosakan yang kau dah buat pada masyarakat. Kita kena highlight supaya dia ni terkeluar satu dalam hati dia, istiqamah dan bersungguh-sungguh nak berubah. Bila dia dah dapat kesungguhan, dia nak berubah, dia dah grab kesungguhan tu, dia akan buat, babe. Dia akan buat. Tapi masalah penagih dadah yang keluar daripada rehab ni, kesungguhan tak ada. Tak ada kesungguhan. Tak Sebab tu kau tengok bila dia keluar, dia isap balik. Kadang-kadang keluar terus pergi isap. Tak payah balik kampung. Kan?
Kadang-kadang bertahan seminggu, sebulan, bertahun, lepas tu isap balik. So kita tak nak benda tu membazir duit, kau tahu tak? Betul. Kan nak kena urin duit, nak kena polis tangkap duit, nak masuk lokap duit, nak kena bicara duit, berapa banyak duit pakai lah, Habib. Akhirnya penagih dadah tak berubah. Kan, pembaziran yang besar tu. Betul. So kalau kita nak buat, kita buat bersungguh-sungguh sehingga penagih dadah tu muncul keazaman dan bersungguh-sungguh untuk berhenti isap dadah. Tak ada penagih dadah yang boleh berhenti dadah tanpa kesungguhan. Dia kena bersungguh-sungguh. So kita nak jentikkan kesungguhan tu keluar, senang ke kita nak heret dia kepada agama? Suka tak suka kita kena buat, babe. Bila dia berhenti dadah sahaja, kita dah isolatkan dia, senang, babe, kita nak bawa dia kepada agama. Senang kita nak bagi ceramah, buka minda dia, suruh dia tengok apa yang dia perlu tengok, suruh dia nampak apa yang dia dah buat selama ni, kan? Jadi kalau sekadar berhenti isap dadah, aku pun boleh buat. Kau bagi je aku penagih dadah tu, aku kurung dia dalam bilik ni, kan? Berhentilah dadah, aku hanya hantar nasi, hantar air dah. Berhentilah isap dadah. Dia keluar tu yang penting. Sekeliling lah, masyarakat sekeliling juga. Ya, dan masyarakat sekeliling ni, kadang-kadang diorang tak ambil pot. Dia tak rasa benda tu, ujian yang Allah bagi ni pada dia yang tak isap dadah ni, ini adalah ujian yang Allah bagi pada dia. Dia tak rasa, babe. Tak, sebab mungkin lah macam jiran lah. Contoh jiran lah. Kita ambil orang paling dekat ialah jiran kita sendiri. Sebab kadang-kadang jiran ni dia malas nak ambil pot tau. Faham tak? Dah dengar orang sebelah menjerit-jerit, kan? Kita tahu yang orang sebelah tu anak dia isap dadah lah apalah, tapi kita jiran ni, sebagai jiran ni tak mainkan peranan. Faham tak? Okey, kita tengok bila jiran tak mainkan peranan. Hari ni dah berapa ramai orang Melayu isap dadah? Banyak. Ramai, kan? Ramai. Sebab apa? Sebab orang Melayu dia pegang satu falsafah. Dia pegang grab, tak nak lepas ni. Jangan jaga tepi kain orang. Itu falsafah paling bodoh, babe. Kita kena jaga tepi kain orang, tapi jangan masuklah dalam kain dia. Kita jaga sebab apa? Sebab kita tak nak benda-benda negatif tu berada dalam rumah kita pula. Okay, aku bagi kau satu contoh. Aku ni isap dadah tau. Aku isap dadah, kan? Aku pernah isap dadah dengan kawan abang aku. Jadi abang aku ni tak nak ambil pot kawan dia tu. Dia tak nak, abang pun dia tak nak jaga tepi kain kawan dia. Pasal abang aku tak isap dadah. Jadi bila dia tak ambil pot daripada kawan dia tu, dia tak nak bantu ke whatever, dia malah nak kacau ke, kan? Dan akhirnya kawan dia tu isap dadah aku. Tarik lah. Yes. Tapi kalau abang aku ambil pot dengan kawan dia tu, kawan dia boleh berhenti isap dadah, mungkin aku pun tak isap dadah. So disebabkan falsafah jangan jaga tepi kain orang tu, kita terlalu mengagung-agungkan dan akhirnya dia makan kita punya bangsa sendiri. Itu yang kita kena ubah. Kau faham tak? Faham. Okay, ada soalan lagi? Ada. Okey, teruskan. Sebab aku tengah dah sampai climax ni. Ada. Okey. Tadi kita dah cerita pasal family. Betul. Okay, kita santai sikit Tadi kita dah cerita pasal family. Lepas tu pasal kawan-kawan dan masyarakat. Betul. So, lepas tu kita masuk pula pasal Recom. Betul. Jadi kalau si penagih ni, dia dah tentu penagih lah. Bila dia nak berubah, bila tak ada sokongan yang macam kau cakap tadi, dalam family, masyarakat, lepas tu kerja susah dapat dan sebagainya. Jadi apa dia orang nak buat sebenarnya? Apa yang dia orang patut buat? Apa yang dia orang patut ceburi? Selain daripada kau cakap tadi, Recom boleh membantu. Tadi aku tanya kau bang pasal Recom. So kau pun dah cerita sedikit sebanyak pasal Recom ni, mana nak cari dekat PPIM Recom ni. Okey, so apa yang Recom ni boleh buatkan si penagih ni confirm berubah? Okey, untuk si penagih dadah ni Okey, the first aku kena bagi tahu kau, penagihan dadah ni adalah sejenis penyakit yang kronik. So tak ada tempat dalam dunia yang dia pergi confirm dia akan berhenti, melainkan lubang kubur. Betul lah. Okay, jadi penyakit ni perlu dirawat.
So family kena mainkan peranan. Sampai dalam recom ni family pun masuk dalam recom tau. Kita tarik, bukan cakap anak dia dan bini dia saja, yang bukan saja penagih dadah tu, family dia kita nak berada dalam recom. Sebab kita nak dia tahu siapa tu penagih dadah dan apa tu penagihan, supaya dia ni tak kena tipu berkali-kali dengan penagih dadah. Bila dia dah kena tipu berkali-kali dengan penagih dadah, akhirnya dia give up dan akhirnya dia cakap apa tau, pergi mampus dengan kau lah, kau bukan anak aku lagi, kau jangan balik rumah. Kita tak nak itu berlaku. So kita nak guide dia supaya dia dah kena tipu sekali dua dengan penagih dadah ni, bila dia masuk dalam recom dia ada ilmu. Dia tahu bagaimana nak berhadapan dengan situation bila berhadapan dengan penagih dadah. Apa yang dia perlu buat. Sekurang-kurangnya dia tak kena tipu. Kita nak elakkan daripada anxiety, penyakit, kemurungan, bunuh diri ataupun dia buang anak dia tu kan. Dia tak accept ujian ni pada Allah. So kita nak kurangkan benda tu. Kalau kita tengok satu ketika dulu kat lorong-lorong di KL ni kan, kat belakang mati, kat bawah jambatan ni semua penuh dengan penagih dadah. Itu kebanyakannya yang tak diterima oleh family lagi. So kita tak nak benda tu berlaku. Okay, jadi recom ni kita nak menjaminkan dia berhenti isap dadah 100% tak boleh. Betul. Tetapi recom ni berperanan untuk tempat dia bergantung, untuk tempat dia berpaut, dan kita akan touch sehingga kesungguhan tu timbul pada diri dia. Itu je yang kita boleh buat. Yang mampu at buat least lah. Bila dia keluar daripada jail, dia keluar daripada pusat, aku ada recom. Kita terima siapa saja penagih dadah tu. Kita terima, kita cuba sebaik mungkin. Kan, kita bergerak pun tak ada dana. Dan aku bergerak ni dah 4 tahun dengan kawan-kawan. Kan, kawan-kawan aku daripada rehab lama aku kan. Jadi yang datang daripada kawan-kawan baru pun ada ilmu, kita bergabung. Kita bina recom ni bersama. Sampailah hari ni. Dan banyak manfaat dia pada masyarakat, babe. Kan, aku boleh cakap engkau yang paling baru dalam recom ni berhenti dadah 5 bulan. 5 bulan. Ada yang dah keluar pada jail, dia terus masuk recom. Ada yang wanted, perempuan daripada Johor, dia wanted, babe. Dia lari daripada PCO. Dia minta advice pada kita orang, dan kita advisekan untuk dia serah diri. Jalani hukuman kau. Wanted kau tu bayar. Kalau tak ada kau susah besok. Perempuan tau. Dia ikut advice kita. Dan advice kita ni sebenarnya nak membantu si penagih dadah ni mudah untuk buat recovery dia. Kan? Tapi kalau dia tak ada kesungguhan, tak boleh ya? Tak boleh. Tak jadi ya? Takkan jadi. Betul, jadi peranan aku lah. Macam mana aku nak buat dia bersungguh-sungguh. Kan? Jadi peranan sebagai recom ni lah. Yeah. So kita bagikan dia guideline ilmu kan. Pantanglah pulihan apa yang kau tak boleh buat, apa yang semua ada dalam tu kan. Tapi aku tak buat seorang-seorang lah. Kan? Pasal ilmu tu semua bukan berada dekat aku. Kan? Aku tak expert dengan semua ilmu. Jadi kawan-kawan kan, brother-brother aku kan yang ada ilmu ni, diorang membantu. Diorang membantu untuk mantapkan lagi kita punya support group. Jadi aku sarankan kepada ahli keluarga kat luar sana, family korang, kalau ada anak yang isap dadah, cari kita orang, babe. Sebelum kau buat apa-apa pun decision, kau kena dapat satu penerangan daripada kita orang ni. Kita orang pernah jadi penagih dadah dan kita orang pernah berhenti dadah sampai sekarang. Kita orang tahu pengalaman duduk dalam penjara, duduk dalam pusat. Kita orang feel hari pertama kita orang keluar daripada penjara, daripada pusat, macam mana kita nak mulakan kehidupan. Memang susah, babe, aku cakap engkau. Memang susah. Jadi masyarakat kat luar sana, dia tak boleh pandang mudah benda ni. Kalau tak ada anak bangsa kita, teruk. Berapa ramai hari ni Mesej keluarkan 3.3 juta penagih dadah dalam Malaysia. Bukan sikit. 3.3 juta, 85% anak Melayu. Siapa nak jaga bangsa? Siapa nak jaga agama? Dah tak ada dah. Nasib baik kau tak isap dadah. Adalah seorang aku jumpa orang muda tak isap dadah. Kalau kau pun isap dadah, mampoi. Makan modal. Okay, berbalik kepada soalan tadi. Soalan yang pasal recom. Sebelum tu kau dia tanya pasal, okay, diorang pun dah diorang dah cuba sedaya upaya. Okay, so soalan aku tadi, apa yang boleh buatkan diorang lebih bersungguh-sungguh dan rasa memang okay, inilah okay, aku confirm lepas ni aku dah tak nak ambil dadah dah. Dan macam kiranya aku berhenti lah.
aku berhenti. Sebab apa? Turning point lah. Turning point. Turning point yang dia boleh buat dia Sungguh-sungguh. Jadi turning point ni kadang-kadang dia berbagai bentuk dia boleh datang yang turning point ni. Kadang-kadang mak dia mati. Kadang-kadang kucing dia mati. Kadang-kadang dia kena buang kerja. Tapi overall turning point ni sebenarnya kita nak dapat the first sebab tu lah. Bila penagih dada ni keluar daripada detox, the firstnya kita suruh dia solat. Hubungan dia dengan pencipta, dengan Allah. Kalau hubungan dia baik, dia merayu, dia minta, dia menangis depan Allah, insya-Allah kesungguhan tu akan datang. Tapi kalau dia tak boleh nak buat hubungan dengan pencipta, dengan Allah, kan, aku tak tahulah. Mungkin tunggulah turning point yang datang daripada mana. Kan? Tapi apa pun kena balik kepada Allah lah. Betul. Kita sebagai orang Islam, so kalau kita dapat buat hubungan baik dengan Allah, kita pun yakin apa yang kita minta Allah pasti akan tunaikan. Jadi itu dia punya yang aku buat dalam diri aku lah. Kan, aku selama 7 bulan aku duduk dalam pusat pemulihan, aku tak boleh ikut babe apa je orang cakap, tak boleh ikut. Tapi satu je aku ikut. Dalam pusat pemulihan tu satu je aku boleh ikut, solat. Yang lain semua aku langgar. So aku jadi macam virus lah dalam pusat tu kan. Aku jadi macam virus. Tapi selepas aku jaga aku punya solat, aku jaga hubungan aku dengan Allah, aku selalu menangis minta ke Allah untuk bantu aku dapatkan kepulihan. Tapi dalam masa yang sama attitude aku negatif dalam program. Dan akhirnya selepas 7 bulan hati aku dijentik babe. Aku menangis, aku betul-betul feel. Dan aku menangis. Hari itulah aku rasa aku grab dan aku nak berhenti isap dadah. Macam mana boleh turning tu boleh? Okay, aku punya turning point aku dia kena cuci tanda surau. Aku kan kita kan aku ni penagih dada, ada attitude yang negatif, degil, knucklehead kan. Jadi ada satu hari tu insiden yang aku buat, aku didenda untuk cuci tandas surau. Okey. Aku cuci tandas tu ada 5. Aku cuci tandas yang ketiga tu aku menangis. Aku menangis sampai aku tak boleh berhenti. Aku terus menangis je. Tapi aku tahu, aku rasa bersalah. Aku rasa terharu. Aku rasa terkilan dengan diri aku sendiri. Dan akhirnya, apa yang aku rasa tu aku feel. Dan aku tahu apa yang sepatutnya aku kena buat. Jadi, aku cuci tanah tu sampai habis. Aku ambil wuduk 2 rakaat. Aku pergi kat surau. Aku solat sunat. Aku betul-betul aku berjanji dengan Allah. Kan? Aku minta dia tolong aku. Aku berjanji dengan dia. Aku nak berhenti isap dadah. Tolong aku ya Allah. Aku janji dengan kau. Aku nak berhenti isap dadah. So sejak daripada situ sampailah hari ni aku dah keluar duduk dekat sekarang aku dah 16 tahun, hampir 16 tahun recovery aku. Kan? Alhamdulillah. Aku tak boleh berjaya dengan seorang macam ni tau. Sebab orang yang macam aku mempunyai penyakit yang kronik. Anytime aku tahu aku boleh isap dadah, trigger rasa nak isap dadah ni, aku cakap kau hujan punya pasal pun aku rasa nak isap dadah. Sebab hujan. Sebab hujan, sebab sejuk tu pun boleh rasa nak isap dadah. Panas pun boleh rasa isap dadah. Tapi kenapa aku tak isap? Aku mempunyai rakan-rakan support group tadi lah. Sebelum aku buat Recom ni, aku ada support group aku yang lain. Banyak support group yang aku join. Kan? Recom ni aku buat bersama dengan rakan-rakan aku sendiri. Kita tambah lagi satu support group dalam Malaysia. Kan? Jadi turning point tu, macam mana pun si penagih dada tu kena usaha. Jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah Allah akan tolong kau. Tapi dia kena berhenti isap dadah dulu lah. Mana ada orang isap dadah lepas tu dia pergi solat. Makan moral lah. Dengan stone-stone ya Allah itu dulu kan. Jarang aku jumpa lah. Tapi majoritinya apabila dah berhenti isap dadah, hubungan dengan Allah dia jaga. InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa lagi ke? Yang mungkin ada yang ni ke? Temis ke? Temis tak adalah. Aku cuma satulah sebelum kita tutup kan. Okey, aku nak ingatkan pada masyarakat kat luar sana. Okey. Ambillah ujian yang Allah bagi ni dengan satu tanggungjawab yang bersungguh-sungguh. So kau janganlah harap si penagih dada ni boleh berhenti isap dadah tanpa bantuan kau yang normal. Si penagih dada ni adalah orang yang sakit dan dia perlukan bantuan korang. Dia sangat-sangat perlukan bantuan korang. Okey, itu saja. Okey. So, cuba bagi sedikit nasihat kepada masyarakat selain yang tadi tu. Nasihat kepada masyarakat pula. Yang mana kadang-kadang dia orang macam kau cakap tadi lah, dia orang pun tak nak sibuk tepikan orang. Faham tak? Tapi sepatutnya dia orang kena sibuk. Dan kadang-kadang dia macam ni tau. Sikit. Dia macam ni. Kadang-kadang
jiran ni anak dia isap jiran dia punya anak isap dadah. Yang jiran dia lah. Anak dia ni pun sebaya dengan anak jiran ni. Lepas tu dia boleh cakap kat anak dia, macam ni, kau jangan kawan dengan tu, nanti kau pun akan isap dadah macam orang sebelah. Faham tak? Sepatutnya kau kena cakap patutnya dia mendorong untuk orang tu, jangan isap dadah. Faham tak maksud aku? Ya, aku faham. Itu biasanya ditinggalkan. Ditinggalkan terus. Daripada budak tu mungkin ada keinginan untuk berhenti, tapi disebabkan orang sekeliling tadi tu kan, jadi macam tak payah, baik aku teruskan lah. Lagipun aku dah dilabel oleh jiran-jiran aku. Dah dicop dah pun. Okey, dia sebenarnya apa yang dia buat tu, jangan berkawan dengan si penagih dadah tu dah betul. Sebab dia risau dan sayang anak dia kan. Betul. Tapi bila dia halang anak dia berkawan dengan si penagih dadah ni, dia kena ada satu susulan supaya dia pula pergi kepada si penagih dadah tu untuk bantu si penagih dadah. So bantuan ni sebenarnya kita boleh memujuk si penagih dadah tu untuk buat rawatan. So kalau kita tak boleh nak memujuk, kita kena red handed. Maksudnya kita telefon je ADK kan, datang, kita pergi rujuk kepada pusat pemulihan dalam Malaysia yang ada. Banyak dalam Malaysia ni pusat pemulihan kan, rujuk, carikan tempat kan. Jadi masyarakat hari ni yang aku nampak, bila anak dah isap dadah, dia rasa dia boleh rawat anak dia. Betul. Dia rasa dia mampu buat kan, dengan dia ambil tindakan bodoh kan. Contohnya dia isolate kan, jangan keluar rumah, dia tak bagi duit kan, dia tak bagi pakai transport kan, tak bagi keluar malam. Itu semua benda-benda yang akan merosakkan lagi si penagih dadah tu. Macam mana pun si penagih dadah ni perlu ada rawatan, tempat yang betul. Jadi nasihat aku kepada masyarakat sana tu, apabila korang dah ada anak yang terlibat dengan dadah, carilah tempat-tempat yang kau boleh jadikan rujukan bagaimana nak membantu si penagih dadah. Jangan cari bomo kan, kau cari Rikom, kau pergi PPM tu kat Coket tu, InsyaAllah kau boleh jumpa aku, boleh kontak aku, nanti kau tinggalkan nombor telefon aku kat diorang. Boleh kan? InsyaAllah. So kita akan bagikan advice kepada diorang. InsyaAllah apa yang patut buat. Kadang-kadang mak bapak ni backup sangat. Mak bapak backup sangat. Itu yang sakit hati lagi you. Ini yang makan modal ni kan. Bila mak bapak backup ni kan, kau tahulah aku macam mana aku nak buat feeling dia dah tahan kan. Kan bila mak bapak backup ni, dia jadi macam, aku kalau cakap dengan mak bapak aku kalau cakap dengan mak bapak ni, kau jangan bodoh sangat lah. Apa yang kau expect sebenarnya dengan si penagih dadah? Dia berbincang tau. Alung nak tak berhenti isap dadah? Ibu carikan tempat sekian. Mana nak dapat? Kau berbincang dengan si pesakit. Kan kau nak bincang apa? Kau nak expect apa dengan orang sakit ni tadi? Dia boleh bagikan satu keputusan yang betul. Tak dapat. Dia masih tak nak keluar. Kau faham tak? Faham. Jadi tak boleh ya. Nak cakap pasal mak bapak ni, kadang-kadang aku rasa macam aku takut kau hajar dengan diorang. Tapi dalam live aku selalu bagikan satu step forward supaya diorang dapat mesej yang aku nak sampaikan. Penagih dadah dalam rumah kau ni, kau kena tolong. The first ni, kau kena mengaku yang dia ni seorang penagih dadah yang perlu dibantu. Kau kena tolong dia. Dan cara nak tolong dia, kau kena akui kau tak ada cara. Kau kena cari orang ketiga, tempat-tempat tertentu untuk jadikan rujukan. Paksa juga kan. Yes. Dan penagih dadah ni, kebanyakan yang aku cakap kau yang aku jumpa dalam rehab, semua dipaksa oleh family. Betul lah. Ditangkap oleh polis, ditangkap oleh agensi anti dadah kebangsaan. Baru dia recovery. Kan sukarela ada. Kan sukarela, tapi sukarela tu pun belum boleh katakan dia akan berhenti isap dadah. Tak, ramai sukarela member aku keluar isap balik. Poyo-poyo dia masuk pusat tapi keluar masuk balik. Tapi itulah proses. At least dia berani untuk masuk. At least kau sebagai parent berani buat report, hantar anak kau. Jadi dia dapat rawatan yang betul. Dia keluar isap dadah balik, itu bukan persoalan dia. Persoalan dia sekarang ni, number one, apa yang kau buat dengan penagih dadah yang ada dalam rumah kau? Kau simpan, kau kurung, kau pampered, polis datang ambil, kau cakap dia tak ada rumah.
Kan kau backing dia. Backing. Orang cakap anak kau isap darah, orang tu yang kena marah. Anak kau berdengung dah biol masuk air ni, kau tak nak pula ambil tindakan apa-apa. Jadi benda ni yang kita nak kena ubah dalam mindset masyarakat kita. Sebab apa? Mereka bayangkan pusat pemulihan ni macam tempat apa tau, Guatemala. Dia bayangkan tempat tu penderaan, dalam tu ada pembunuhan, ada dijubur apa semualah. Dia bayangkan benda itu zaman bila lah. Itu zaman tough and rugged. Boleh lah cakap sekarang benda tu dah tak ada, dah berlalu dah. Betul. Kan? So ambil lah kesempatan, hantarlah anak-anak korang dekat pusat pemulihan. Itu saja. Okey. Terima kasih korang yang menonton sampai habis. Alhamdulillah kita ada sesi yang kedua untuk minggu depan insya-Allah dengan Abang Rainbow lagi ya. Kita ada kita nak bawakan lagi beberapa orang untuk kita bincangkan pasal dadah ni lah. Sebab kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ni kebanyakan ni tak nak membantu. Betul tak? Yeah. Tak nak membantu satu hal. Lepas tu mak bapak backup tadi, macam aku cakap tadi kan bang. Mak bapak backup, lepas tu korang downkan dia, korang sisirkan dia, macam dia ni tak ada harga. Sedangkan dia pun manusia. Faham tak? Bila dia rasa dia tak ada dihargai, so benda ni akan menjadikan dia rasa lagi macam, alah korang pun bukan nak hargai aku pun, lebih baik aku buat je. Jadi korang kena mainkan peranan benda tu tau. Betul tak bang? Ya, yeah, betul. Jadi dekat sini macam Recom ni dia membantu orang-orang yang nak pulih. Dah pulih, mungkin belum pulih sepenuhnya. Jadi diorang baru keluar daripada pusat penjara, ataupun macam mungkin ada mak bapak yang pergi hantar anak dia pergi pondok ke mana-mana, tapi kita tak tahu apa yang ada dekat dalam pondok tu tau. Contoh, sebab ada pondok-pondok mungkin dikawal ketat, tapi ada juga pondok yang boleh keluar masuk. So kadang-kadang diorang dari situ pun diorang boleh dapat. Bukan yang korang tahu, korang dekat rumah kan. Jadi sebagai mak bapak ni kena main peranan penting lah, macam Abang Rainbow cakap kan, supaya benda ni tak melarat. Nanti kalau korang dah kena bunuh, salah seorang ahli keluarga dah mati, waktu tu lah baru nak menyesal. Betul tak? Yeah, macam baru-baru ni kan? Yeah. Jadi korang, kalau korang nak jumpa dengan Recom, ataupun nak bincang lah, nak tahu macam mana, nak minta advice daripada mereka ni, korang boleh datang ke PPIM. Aku akan bagi alamat dan juga nombor Abang Rainbow ni, supaya korang boleh contact untuk dapatkan maklumat. InsyaAllah dia boleh bantu. At least korang ada rasa nak membantu, walaupun korang dah buat macam-macam, walaupun korang dah cakap aku dah habis beribu lah ni, tapi dia tetap macam ni kan. Jangan putus asa. InsyaAllah kalau dengan niat yang baik kan, Allah akan bantu. Betul tak bang? Ya, jadi sampai sini saja hari ni, untuk hari ni. Okay, terima kasih kepada Rainbow sebab sudi bersama aku lagi bang kan. Itu hari sekali, ini hari ni lagi sekali, InsyaAllah akan datang lagi sekali. So Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan juga follow juga Brother Rainbow. Dekat mana? TikTok apa nama? Dalam TikTok Rainbow Melaka. Rainbow Melaka. So, tapi dalam TikTok aku tengok banyak Rainbow Melaka. Memang banyak. Jadi kan, banyak pun nak kena ban. Tak tahu kena satu. Dia latest ni akaun yang masih aktif. Dia akaun Rainbow Melaka 41, 42, 43, 44. Oh, 4 dah. Ada aku 4. Standby lah. Biasa kena ban kan. So korang boleh follow Brother Rainbow ni. InsyaAllah dia boleh bantu. Kalau korang segan lah kan, kata segan lah nak pergi PPIM, nanti orang tahu, so korang contact dia kan. Jadi tak nampak muka tu, jadi korang tahu apa nak buat lepas ni. Okay, terima kasih kepada Brother Rainbow lagi sekali. Assalamualaikum. Jangan lupa like. Okay, bye. Dah habis.